Oke guys, kita tengok hasil ikan kita tadi. Guys. Dah hampir nak masak guys. Ini kuah. Panas. Kita letak nih guys, inoki. Kita ada ikan, kita ada sayur guys, sayur enoki. Oke guys, lalu kita tutup balik guys, tunggu dalam 3 minit macam tu biar enoki ni masak. Masaklah ikan kita. Oke, kita tutup balik guys.